Assalamualaikum geng. So setelah 3 tahun book on daripada 2003, 2004, 2005 dan 2006 Okey, 3 tahun, alhamdulillah 3 tahun. Dah pakai standard macam ni. Okey, dah pakai standard boost 0.5. Lepas tu owner dia nak tukar boost 0. tinggi lah lebih tinggi daripada yang sebelum ni. Okay, so yang mula-mula tu owner dia spend lebih kurang dalam 8,000. Okay, so kita tengok yang 8,000 ni macam mana hasil dia So yang pada tahun 2023 owner habis 8,000 spek dia. Spek yang 8,000 ni dia termasuk dengan custom turbo kit. Yuk, apa benda custom turbo kit? Turbo kit, exhaust system, fuel system dengan engine management. Engine management pakai apa? Ni pakai E-Man Pakai E-Manage. Pakai E-Manage. Kereta ni adalah kereta Viva Elite. Okey, Viva Elite. Okey, so yang dapat ni barang-barang antara yang barang-barang branded lah yang kita buat. Barang branded. Lepas tu turbo kita pakai VF. Ni VF20 ball bearing. Okey. So ni 8,000. 8,000 tu bukannya turbo kit semata-mata, tetapi dia complete system. Jangan tu, kebanyakannya orang bagi 3,000, 4,000 tu turbo kit saja. Exhaust system tak termasuk. Semua benda tak termasuk lah. Yang ni kita include semua sekali. Okay, so pada kali ni owner dia spend 5,000, dia overhaul balik. Okay, so kita skru-skru ni semua kita barukan dia. Kita restorekan dia. Okay, so internal dalam kita ubah. Ubah berapa pakai? Ni piston ni sama. Lepas tu tukar bearing. Bearing, timing belt. Benda-benda barang wet and tear lah. Okay, so tengok semua nampak cun lah. Okay, so lepas ni kita siap dyno, kita cuci-cuci engine bagi nampak lebih clean lah, clear. Okay, so tanpa sebelum kita nak mulakan sesi dyno tuning, yang menonton video ni jangan lupa like, share, komen, subscribe turbo.com. Okay, stay tune dan kita teruskan dyno. Sebelum kita buat spek, horsepower dia 92.4 horsepower, boost 0.5, dan target kita pun tak tinggi disebabkan gearbox auto kita target 0.7, 0.8, naik 0.2, 0.3, tapi internal kita dah buat lah. Okay, so kita tengok macam mana berapa kenaikan horsepower daripada kita dah modify ni. Okay, jom. Okay, so kita menggunakan sistem E-Manage. Bateri pun dah nak habis geng. Okay, so tengok horsepower dia. Dia punya horsepower, kenaikan horsepower dia daripada 92 kepada 116 horsepower 116 horsepower dengan 0.7 bar. Cukup geng. Dengan standard gearbox auto dapat 116, torque dia 165, antara yang best lah Kita tengok ni. Dia punya perbezaan nampak. Hijau yang sebelum ni, yang ni kita dah up boost. Okey. Ketahanan kita buat engine owner dia tak nak lebih-lebih, tapi
dia nak bila dah dia nak tahan lah, dia nak tahan, tak ada masalah yang berlaku. Okey. Okey, so setup yang sangat simple, sesuai lah dengan spek yang ini. Okey, so itu saja daripada Abang Tebu pada kali ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Mantap Pak Abu.